ke tempat lain pula. Beginilah keadaan di Kuala Lumpur. Orang ramai. Kami memilih untuk berjalan kaki saja untuk shopping. Dah parking kereta kat sana tadi. Okey. Kalau teksi memang ramai lah. Kita mencari penumpang, mencari penumpang-penumpang. Okey, inilah dia keadaan Bandar Kuala Lumpur di waktu-waktu begini. Kelihatan Safia juga ada di sana. Safia, kata. Safia. Hey. Nampak dia pakai baju warna biru kan? Penguin tu. Oh, ada penguin. Hotel Wisma Peladang di atas sana. Oh, itu pavilion Bukit Bintang. Itu dia keadaan sesak di Bandar Kuala Lumpur. Tu lot 10. Okey. Tu lot 10. Pasaraya lot 10. Jom kita berjalan. Ini namanya kesibukan di kota. Cepat-cepat. Untuk berjalan-berjalan kaki. Oh, ramai orang. Yang ni confirm tak panas. Tu. Sebab mereka tak ada pakaian yang memanaskan, jadi tak ada panas lah kot. Okey, ada gambar. Okey, ada bermacam-macam jenis durian. Pakaian yang seksi-seksi di sini memang biasalah dah tengok. Macam-macam jenis orang ada. Okey, di sana Sky One Plaza.
Okey, Tuan Ami dia pandai juga kawasan kat sini. Sebab dia pernah belajar. Dia pernah belajar di Universiti Islam Antarabangsa UIA, okey.